Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita telah mengadakan mesyuarat dua hala antara Johor dan juga pihak Cendong Waifa, berita yang sangat mengembirakan kita apabila mereka mempunyai harapan yang sangat besar pada kolaborasi antara Johor dan pihak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya adalah Mr. Kuil, pengurusi kepada Cendong pihak bertanggungjawab untuk menyebabkan pengembangan halal bagi masuk Johor dan juga Malaysia di China. Terima kasih pada Mr. Wu kerana berada di sini for this cooperation and cooperation, dan kita berharap usaha baik ini mewakili pengembangan halal di Johor dan juga pengembangan halal di China yang diwakili oleh 规划取得巨大成功，我们也会全力以赴配合好如佛州的国际清零战略。谢谢。 Mr. President, he has high trust in you.